Adakah Malaysia sedang dikhianati? Adakah terdapat satu gerakan rahsia di peringkat antarabangsa yang sedang merancang untuk memusnahkan legasi emas negara kita? Mengapa dunia tiba-tiba merasa takut dengan sebiji buah dari Asia Tenggara? Hari ini, kita akan membongkar satu skandal geopolitik yang bukan sahaja melibatkan ekonomi, tetapi menyentuh maruah dan air mata ribuan petani di tanah air kita. Ini bukan sekadar cerita tentang buah-buahan. Ini adalah cerita tentang peperangan kuasa, kecemburuan ekonomi, dan bagaimana musangking kita, Raja Kunyit yang agung menjadi sasaran utama dalam permainan kotor kuasa besar dunia. Bab 1. Emas di atas Bukit Rau. Bayangkan sebuah kawasan perbukitan di Rau, Pahang. Udara pagi yang sejuk, tanah merah yang kaya dengan mineral, dan ribuan pokok yang dijaga lebih rapi daripada emas permata. Di sinilah lahirnya legenda Musang King. Bagi rakyat Malaysia, ini bukan sekadar durian. Ia adalah identiti. Ia adalah simbol kecemerlangan pertanian kita yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana negara di dunia. Kualitinya? Jangan ditanya. Isinya yang kuning pekat seperti diraja, tekstur berkrem yang cair di mulut, dan rasa pahit manis yang kompleks yang membuatkan sesiapa sahaja yang merasainya akan teringat sampai ke liang lahat. Di pasaran antarabangsa, satu ulas Musang King Malaysia boleh mencecah harga yang tidak masuk akal. Ia adalah emas hitam desi tropika. Namun, di sebalik kemasyhuran ini, satu awan hitam sedang berkumpul di ufuk barat. Bab 2. Tikaman dari belakang, arahan green yang beracun. Secara tiba-tiba, tanpa amaran, sebuah entiti ekonomi gergasi dari barat, sebuah blok kuasa yang sering melaungkan keadilan dan perdagangan bebas telah menjatuhkan hukuman mati ke atas industri durian Malaysia. Mereka mengeluarkan arahan sekatan import yang ketat. Alasan mereka, alam sekitar. Mereka mendakwa penanaman durian di Malaysia menyebabkan penebangan hutan yang tidak terkawal. Mereka menuduh petani kita menggunakan racun perosak yang tidak mengikut piawaian mereka. Tetapi, adakah itu kebenarannya? Atau adakah ini hanyalah satu taktik kotor untuk melindungi pasaran mereka sendiri atau untuk menekan Malaysia secara politik? Dunia terkejut. Malaysia, sebuah negara membangun yang hanya ingin berkongsi hasil buminya, tiba-tiba dilabel sebagai penjenayah alam sekitar. Berita ini tersebar pantas di dada-dada akhbar antarabangsa. Labu mula panik. Harga durian di ladang jatuh merudum dalam masa satu malam. Melihat ribuan tan Musang King yang sepatutnya terbang ke Eropah kini terbiar membusuk di gudang adalah satu pemandangan yang menyayat. Petani-petani tua yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka menjaga pokok-pokok ini kini terduduk di tepi jalan. Melihat hasil titik peluh mereka tidak bernilai di mata dunia. Bab 3. Perang psikologi dan pembunuhan karakter. Kuasa besar ini tidak berhenti di situ. Mereka memulakan kempen propaganda. Mereka mengupah pakar untuk mendakwa bahawa durian Malaysia adalah bahaya biologi. Mereka membandingkan Musang King kita dengan durian dari negara jiran yang jauh lebih murah tetapi kualitinya. Maaf cakap, ibarat langit dengan bumi. Mereka mempromosikan durian dari negara lain yang sanggup mengikut telunjuk mereka, walaupun durian tersebut tidak mempunyai jiwa atau rasa yang unik seperti Musang King. Ini adalah percubaan terang-terangan untuk menghapuskan jenama Malaysia dari peta buah-buahan dunia. Mereka mahu dunia percaya bahawa produk Malaysia adalah kotor, tidak mampan dan tidak layak berada di atas meja makan mereka. Bab 4. Penyelamat dari timur dan padang pasir. Namun, ketika barat menutup pintu, Tuhan membuka jalan lain. Di saat Malaysia merasa terpinggir dan dikhianati oleh sekutu perdagangan lama, satu kuasa besar lain muncul dari timur. China.
dan Thank you rakan-rakan for your kita dari purchase. Timur Tengah. Here is your Musang Rakyat di King. China tidak peduli dengan Thank retorik you. The politik packaging barat. is lovely. Bagi mereka, Across China's Musang great King cities, Malaysia a adalah unified satu future is keajaiban being built. rasa. The demand for innovation Permintaan and dari progress Beijing, is stronger than Shanghai ever. dan Guangzhou melonjak naik secara mendadak. Mereka tahu apa itu kualiti. Mereka tahu beza antara was durian hesitant, yang but this is ditanam dengan truly kasih exquisite. sayang di lereng Bukit Malaysia It is dengan the durian finest industri quality. yang We hamba must dari enjoy tempat it. lain. Maka, bermulalah diplomasi durian. Pesawat-pesawat kargo yang dahulunya kosong kini penuh dengan peti-peti Musang Here, King yang smell the dibekukan aroma dengan of the real teknologi Musang nitrogen King. cair. It is Terbang wonderful. terus ke I must China. try this. Di sana, orang ramai sanggup The beratur latest panjang, intel confirms our membayar fears. But ratusan the dolar data hanya suggests a untuk much seulas larger durian movement than Malaysia. anticipated. We have to Bukan respond. itu Prepare for sahaja, a full mobilization. putera-putera dan jutawan di Dubai dan Qatar juga mula menyedari nilai emas kuning kita. Musang King kini dihidangkan di hotel-hotel 7 Look at these bintang di numbers. Burj Khalifa, The export deal menjadi simbol actually went kemewahan through. yang mengatasi kaviar That's atau incredible. trufel Eropah. We're finally going global. Ini adalah tamparan hebat buat blok kuasa barat yang cuba menyekat kita. Mereka menyangka mereka boleh melumpuhkan ekonomi Malaysia. Tetapi Ándale, mereka rápido. terlupa Hay bahawa muchas kualiti fresas. yang Pásame sebenar la caja, tidak por akan favor. dapat disembunyikan Cuidado oleh con sebarang esa. sekatan politik. Bab 5. Perbezaan kelas, mengapa mereka cemburu? Mari kita bicara tentang fakta. Mengapa Musang King begitu dicemburui? Negara jiran kita menghasilkan durian dalam kuantiti yang besar. Berjuta-juta tan. Tetapi ia adalah pengeluaran massa. Isinya pucat, rasanya tawar dan teksturnya kadang-kadang seperti ubi kayu. Malaysia tidak bermain dengan kuantiti. Malaysia bermain As we dengan return to the keunggulan. orchard, we are Pokok reminded that the Musang King secret to kita these apples memerlukan lies penjagaan deep yang within sangat the unique teliti. terroir of this valley. Suhu, kelembapan dan jenis tanah di Malaysia adalah sesuatu yang tidak boleh ditiru oleh mana-mana makmal di Eropah atau ladang di negara lain. Inilah yang dipanggil teror. Apabila saintis barat cuba mengkaji kandungan nutrisi Musang King, mereka terkejut. Kandungan antioksidan, asam folik dan mineral di dalamnya jauh lebih tinggi daripada We focus on buah-buahan tempatan sustainable mereka practices, which sendiri. really enhances the flavor Barat tidak profile. takut pada And how durian long do kita these kerana trees take baunya. to reach full maturity? Mereka takut kerana durian kita adalah satu-satunya produk pertanian yang mereka tidak dapat kawal, tidak dapat tiru dan tidak dapat kalahkan di pasaran terbuka. Bab 6. Kebenaran yang terbongkar. Terdapat satu momen yang menjadi tular di media sosial antarabangsa. Seorang pengkritik makanan terkenal dari Eropah yang sebelum ini menyokong sekatan terhadap durian Malaysia telah dibawa secara rahsia ke sebuah dusun di Pahang oleh seorang rakannya. Dalam rakaman yang bocor itu, kita dapat melihat wajahnya berubah. Dari riak wajah yang skeptikal dan memandang rendah, menjadi wajah yang penuh dengan keinsafan. Sebaik sahaja ulas pertama Musang King menyentuh lidahnya, dia terdiam selama 2 minit. I had been led to, katanya. Ini bukan makanan. Ini adalah Hold on, satu the situation pengalaman is developing spiritual. rapidly. We're getting word that the Video earlier itu statements are menjadi being bukti retracted. nyata. The entire premise has shifted. We Sekatan need yang clarification dikenakan now. bukan kerana This faktor is kesihatan our atau land. alam sekitar. And we will Ia protect adalah it. kerana ketakutan. We have hope now. Ketakutan bahawa produk dari sebuah negara kecil di Asia Tenggara dapat mengguncang dominasi pasaran mereka. Bab 7. Kebangkitan Harimau Malaysia. Kini, petani kita tidak lagi menangis. Mereka berdiri tegak dengan penuh maruah. Walaupun ditekan, walaupun difitnah di pentas dunia, Musang King Malaysia tetap menjadi juara yang tidak mahkota. Perjuangan ini telah menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Dari utara ke selatan, The kita freshest semua Musang berdiri di King right belakang here, petani guaranteed kita. sweet and creamy. Kita Oh, it menyokong looks produk tempatan amazing. kita I will bukan take kerana 2 boxes. kasihan, tetapi kerana kita tahu kita adalah yang terbaik di dunia. Kuasa besar yang cuba menghancurkan kita kini terpaksa melihat dengan penuh cemburu apabila Malaysia membina rangkaian perdagangan baru yang lebih kuat dengan Timur Tengah dan Asia. Mereka cuba memencilkan kita, tetapi mereka akhirnya memencilkan diri mereka sendiri daripada merasai nikmat syurga dunia. Bab 8. Penutup Omaruah dalam setiap ulas.
Jadi, apakah pengajaran daripada drama antarabangsa ini? Ia mengajar kita bahawa integriti dan kualiti akan sentiasa menang. Jangan sesekali biarkan mana-mana kuasa besar membuli kita atau memperlekehkan hasil bumi kita. Malaysia mungkin sebuah negara kecil, tetapi kita mempunyai semangat yang sebesar gergasi. Setiap kali anda memegang seulas Musang King, ingatlah drama ini. Ingatlah keringat petani di Rau. Ingatlah bagaimana dunia cuba menyekat kita dan bagaimana kita bangkit melawan dengan kualiti yang tidak dapat disangkal. Musang King bukan sekadar durian. Ia adalah simbol ketahanan Malaysia. Ia adalah bukti bahawa tiada siapa yang boleh menghalang Raja Kunyit daripada terus Resilience bertakhta is di not hati just dunia. surviving the storm. Sila It is kongsi video learning how ini to jika build anda bangga with the menjadi light rakyat that Malaysia. follows. Biarkan It's so dunia tahu wonderful to bahawa see kita everyone tidak coming akan together tunduk pada like budi this. ekonomi. I agree. The atmosphere Kita akan is terus truly menanam, special today. terus mengekspor dan terus menjadi yang terbaik. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk tekan butang langgan dan suka untuk menyokong kebenaran ini. Sehingga kita bertemu lagi dalam analisis seterusnya. Teruskan bangga dengan Malaysia kita.